Nasi ayam cabai hijau, my style. Dia simple, mudah, cepat. Sedap weh. Wah, subhanallah, insya-Allah Allah bagi sedap. Masak apa? Hai, Assalamualaikum. Bersama Nana Farina. Masak apa? Okey, so menu hari ni kita nak buat apa pula? Kita nak buat nasi ayam cabai hijau, my style. So, bahan-bahan dia simple, mudah, cepat. Nak buat makan raya kau kan? Nak buat santai-santai petang-petang. Okey, nak jimat-jimat apa buat menu ni untuk raya? Jimat. Okey, so jom kita tengok bahan apa nak guna. Let's go. Tara, zaz. Inilah bahan kita. Okey, ayam sekok. Kalau boleh ayam tu tak payah potong, kita biar je sekok macam tu. Nak tambah lagi, hampa tambah lah berapa ekor pun nak buat. Okey, so yang ni ayam kita nak rebus. Nak rebus dengan apa? Kita akan pakai daun bawang, kita akan pakai halia, okey, dan bawang putih, dan juga cube ayam, dan sekali kita bubuh lagi garam sikit untuk perasakan dia. Okey, lah ni jom kita nak rebus kita punya ayam. Cakap banyak tak guna, sekali lagi nak rebus dia agak lama, nak bagi dia lembut, juicy-juicy kat dalam. Let's go. Okey, inilah ayam kita masuk. Kentut ayam kita. Okey, masukkanlah ke dalam ayam biar sampai dia tenggelam. Lagi Nana nak buah apa? Nak penambahkan sikit dia punya kuah rasa tu. Okey, Nana masukkan kaki ayam. Okey, dah masuk tu kita tambah sikit lah. Pasal nak makan ni semua jenis orang kata apa? WWF nya. Okey. Macam tu. Jenis body WWF, jadi kita tambah ayam sikit. So, Nana masukkan daun bawang. Daun bawang kita nak tak mau bagi hanyak-hanyak ayam tu. Kita nak bagi berwangi, kita bubur daun bawang. Okey, rebus je semua tu. Halia, okey, dan juga kita punya bawang putih. Macam tu. Masuk je semua dan masukkanlah kita punya cube ayam. Okey, masukkan semua bahan dan juga kita punya cube ayam. Bubuhlah seketui dalam tu. Okey. Lepas tu kita masukkan garam sikit. Secukup rasa agak-agak lah. Macam tu, nak bagi rasa sikit-sikit. Macam tu. Okey, so biarlah kita rebuslah dia sampai dia lembut kan. Sampai isi dia tu lembut-lembut, juicy di dalam. Okey, let's go. Okey, jom sambil-sambil kita nak tunggu kita punya ayam tu empuk kan, lembut, gebuk. Okey, so lah ni kita nak buat kita punya cabai hijau. Bahan mudah saja. Okey, so nak pakai apa? Jom kita tengok. Let's go. So untuk bahan cabai hijau kita nak blend. Okey, kita kena ada cabai hijau, bawang putih, halia sikit. Okey, so sekejap lagi kita akan bubuh ayam limau sikit, cuka sikit, minyak bijan sikit. Okey, dan garam dan gula. Okey, jom kita masukkan bahan, kita blend. Macam tu. Biar dia hancur, biar dia lumat dalam tu. Begitu. Baru macam. Okey, so let's go. Okey, so untuk blend bahan cabai kita, kita akan ambil lah ayam, rebus ayam kita ni. Bubuh dulu tu. Okey, kita rebus bersama ayam kita kan. So ada cuka dalam ni, ada ayam limau sikit kan. Okey, bubuh ya, kita akan blend semua secukup rasa. Garam gula tu apa bubuh lah secukup rasa agak-agak sesedap rasa macam tu. Okey, agaklah nak banyak mana kita punya cabai tu. Okey. Bubuh sampai mana hampa nak. Okey, jom kita nak blend sampai halus. Let's go. Okey, tibalah masa untuk kita blend kita punya cabai hijau. Okey, alhamdulillah ayam kita dah siap dah direbus kan. So kita akan masukkan dia dalam rendaman ayam. Okey, letak ais sikit. Sebab apa kita nak letak dia dalam ayam yang ada ais ni, kita nak hentikan dia punya proses masak. So kita nak juicykan dia punya isi kat bahagian dalam. Macam tu. So kita rendamkan dia dengan ayam. Okey, dah letak air ketul sikit. Okey, so let's go. Kita tunggulah sat dalam 10 minit macam tu. Okey, so let's go. Okey, jom kita nak buat kita punya bahan tomat. Kita nak masak kita punya nasi ayam lah. Okey, so Nana pakai planter. Okey, pakai planter, panaskan dalam minyak macam tu. Dan kita akan masukkan bahan tomat untuk nasi lah. Terdengar sangat ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku macam tu. Okey, masukkan bawang putih, bawang merah. Okey, yang Nana cincang macam ni. Kita masukkan, kita tomatkan. Okey, sebab kita nak bubuh dalam nasi kita sekejap lagi. Okey, so kacau. Wangi weh, masuk dengan planter kan. Sedap lah bau dia tu. Nala. Okey, masukkan kita punya daun pandan. Okey, dan kita punya halia. Okey, so goreng-goreng sat tomat dia. Lepas tu kita masuk dalam kita punya nasi. Okey, stand by. Okey, dah siap dah bahan tomat kita ni. Tibalah masa untuk kita masak nasi. Okey, nasi kita ni ayam yang kita rebus ayam tadi tu, kita masuk balik dalam beras yang kita basuh. Okey, so ni lah nampak. Tunjuk sikit. Ayam masukkan dalam beras. Macam tu. Okey, pakai ayam tu balik, basuh beras, masuk dalam ni. Dah tomat bahan, jom kita buat masuk bahan kita semua dalam ni. Buat masuk semua buh dalam ni. Macam tu. Wih, wangi ya. Oh, Tuhan weh.
Wanginya bau pandan tu. Sumpah Nana kata. Sebab tu kalau masak ni kan ada dia pandan. Ya Allah. Okay. Bau sampai ke hujung taman tu. Okay. So nampak tak sedap lah. Ya Allah. Macam tu kena buat. Kena buat. Okay. Bau saja dah sedap. Rasa tu tak tahu nak kata lah. Nah insyaAllah lah sedap. Okay. Dah masuk semua tu. Nak buat apa pula dah. Kita perasakan dia lah. Kita masukkan cube ayam. Macam tu. Bubur cube ayam. Okay. So, kita bubuhkan sikit garam. Nak perasakan kita punya nasi sikit. Jangan banyak sangat lah garam. Okey. Lepas tu, kita bubuh minyak bijan sikit. Bubuh minyak bijan sikit. Nak bagi wangi nasi kita. Bagi ada rasa sedap dan wangi. Bubuh minyak bijan sikit. Macam tu. Jangan banyak sangat lah. Okey. So, dah settle. Bolehlah buka api. Masaklah nasi kita. Macam tu. Mudah. Cepat. Okey. Nak buat menego pun senang ni. Okey. Bahan tak terlalu banyak. Okey. Cara pun mudah. Okey. Jom kita tunggulah nasi kita masak sekejap lagi. Let's go. Okey. Lah ni kita nak buat. Kita punya bahan kicap kita. Kicap cayak kita kan. Okey, so kita pakai balik ayak yang kita rebus ayam tu. Macam tu. Agak-agak lah nah. Terang mana apa nak buat apa punya kicap tu. Nak banyak apa nak sikit. Agak-agak. Okey. So kita nak pakai kicap cayak. Okey, kicap cayak Nana ni dia dah siap manis tau. So kalau hampa punya kicap tu dia tak manis, sekejap lagi masukkan gula. Bubuh dulu. Kicap cayak. Okey, kacau-kacau. Okey, masukkan kicap pekat sikit. Bubuh kicap pekat kita. Okey, boleh perasakanlah dengan garam atau gula. So, tengok juga pada kicap hampa tu kalau dia dah cukup garam dah cukup manis, jangan banyak. Macam Nana bubur sikit je lah sebab kicap Nana tu dia dah ada masin-masin, dah ada manis-manis. So, kita tak berani nak berbanyak lah. Macam gitu. Okey, so nampak kacau-kacau. Bergula sikit ya. Bergula sikit. Okey. Dan sikit je kita masukkan kita punya minyak bijan. Sikit. Untuk minyak bijan kita pakai sikit lah. Jangan banyak sangat lah. Sikit je. Macam tu. Okey, so kacau-kacau. Siaplah kita punya kicap cayak kita nak makan dengan nasi ayam cabai hijau. Okey, let's go. Tu, cekedai nasi ayam. Weh, wapi. Hang ni. Rajang ni. Okey, so apa? Kan kita punya ayam tu yang dah siap tu dah terbogel. Okay, kesiap tunjuk sikit ayam kita. Kan dia terbogel tang ni. Sekejap lagi kita hias lah atas dia sikit. Baju sikit kat dia. Okey, kita buat apa? Kita goreng kita punya bawang besar. Okey, goreng macam agak-agak garing sikit. Sekejap lagi kita boleh buat atas dia lah. Okey, selain daripada kicap tu. Okey, so kita tunggu sekejap lagi. Macam mana kita punya hasil. Let's go. Alhamdulillah, siap dah lah kita punya nasi ayam cabai hijau kita. Okey, so lah ni tibalah masa kita nak hias-hiaskan sikit kan. Nak segok-segokkan dia duk terbogel telanjang lagu ni. So, ni kita punya bawang goreng yang Nana gorengkan dia. Bawang merah nah. So, yang ni kicap cayak kita tu. Okey, kita nak bubuh atas ayam sekejap lagi. Dan kita punya cabai hijau. Sedap yang bau dia. Okey, so macam mana kita nak hiaskan dia? Okey, jom kita tengok. Segok lah. Nasi ayam cabai hijau my style. Boleh macam gitu. Mana pun dah sedap. Okey, so kita bubuhlah dia hiasan sikit di atas tu. Macam gitu. Nah, kita punya bawang goreng tu bersama minyak bawang tu. Sedap weh. Subhanallah, insya-Allah Allah bagi sedap. Macam tu. Allah. Okey. So, siaplah nasi ayam cabai hijau my style. So, jangan lupa untuk try menu yang mudah ni. Tapi sedap. Budak pun boleh makan. Pok budak, mak budak. Segalanya boleh makan. Orang-orang kampung. Okey. So, bolehlah buat menu nak raya ke kan. Saja-saja duduk rumah tak tahu nak makan apa cemui-cemui. Buatlah macam ni. Okey. Budak-budak pun suka. Tak sihat, demam pun boleh sihat. Macam tu. Okey. So, try lah no. Okey. So, macam biasa. Jangan lupa untuk subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan. Adik-beradik orang-orang kampung. Macam mana nak buat nasi ayam cabai hijau my style. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. So jangan lupa subscribe Nana. Kita nak jumpa lagi ni di next video. Nak masak apa pula? Okay, masak apa? Okay, so kita jumpa lagi. Okay, zat.